Bismillahirrahmanirrahim. Mileage aku dah 37k dah. Motor baru 2 tahun kan. Nampaknya memang aku guna betul-betul motor ni kan. Barulah cakap apa, kita hamba dengan motor. Macam mana? Motor hamba kita kan. Memang motor ni buat pergi kerja balik kerja kan. Satu hari 30 km. So tak pelik lah kalau mileage dia macam ni. Allahu Akbar. Alright, mari kita balik. Aduh, cover set bergegar. Hari tu aku buka cover set ni. Lepas tu apa ni, aku nak pasang balik. Ada klip, dia ada hujung kiri kanan ni ada klip tau. So dia tak masuk. Jadinya aku malas nak betulkan. Bukan malas, masa pun tak ada. So nanti je lah aku betulkan. Bang, depan lalu bang, kan kelanggar nanti. Ayuh guys, hari ni kita lalu jalan jauh sikit saja. Dah lama tak lalu jalan jauh-jauh ni kan. Maklumlah Melaka ni mana ada jalan banyak-banyak. So nak tukar-tukar jalan pun macam susah kan. Alamak, dah hijau pula. Memang tak sempat lah ni. Alah, 3, 2, 1 dah tamat guys. Ayo, mari jalan. Melaka tak lama lagi kan. Kiri kanan ada bangunan yang besar-besar ni kan. Rumah-rumah besar ni dah tak ada dah, pokok-pokok ke apa kan. Sekejap lagi kawasan bandar ni semua panas, confirm. Teksi putih, yang ni teksi kuning. Apa beza dia guys? Adakah yang kuning ni tak pakai meter? Bila tengok macam tu, macam tak pakai meter. Tapi entahlah, macam biasa kita kena palatau dulu guys. Oh ya, by the way, hari ni tahun baru Cina. Alamak, cepat. By the way, hari ni tahun baru Cina. So kau bayangkan, tahun baru Cina nak kerja, dia punya ramai orang dia kan, penat lagi semua. Ada kereta sana. Aku tak boleh apa ni, potong queue macam tu kan. So lalu je lah sini sambil menikmati pemandangan dekat sini. Inilah Hotel The Shore guys. Untuk siapa yang tak tahu, yang mana nak datang Melaka tu, inilah Hotel The Shore nya. The Shore Swiss Garden. Bukan Hotel The Shore, hotel dia Swiss Garden. The Shore tu nama tempat ni. Entahlah, aku pun tak tahu macam mana nak explain dia punya ni apa, The Shore tu apa ni apa kan. Tapi macam tu lah. Ni Swiss Garden Hotel. The Shore tu macam nama mall dia tak silap. Apa tu. Alright, mari kita selit guys. Boleh ni. Kita selit sikit. Kita naik motor je, tak payah risau. Confirm lepas. Wah, ambil gambar tu. Untunglah ambil gambar. Cara dia duduk dia pun dah macam orang dulu kan. Dia duduk macam, yalah, macam pelik sikit. Apa tu Country Yard. Oh, ni lah Country Yard. Courtyard ke country siap. Courtyard. Aku jarang lalu sini sebenarnya. Jalan ni pun aku tahu pun wife aku yang beritahu kan. So aku tak tahu sangat. Boleh bang, keluar bang, cepat. Apa yang masuk kat dalam aku punya ni rambut aku kot dah hijau. Okay, nice. Aduh, ada benda masuk binatang kat aku punya ni. Balak lava aku ni. Belakang sikit kereta. Aduh, kau tak ada bajet ni. Apa benda masuk ni? Belah kau daripada helmet aku ni. Alamak, muat ke tak muat ni? Macam tak muat je. Mana aku nak selit ni? Aku kena selit dekat sini. Okay, lepas tu aku kena selit dekat sini. Yeah. Mari.
lalu. Memang ngantuknya kan. Macam ni lah kalau bila kerja hari public holiday kan. Ngantuk. Buat korang yang mental tak kuat kan, macam mana dia cakap, yang kerja tak boleh nak kerja public ke apa ni, tak payahlah. Aku sarankan tak payahlah cari kerja retail ke apa semua benda ni. Memang penat tu, penat gila. Penat nak melayan kerenah customer tau. 2 hours later. Nampaknya aku tak bercakap sangat kat area sini. Aku dah terlampau fokus menikmati, orang cakap apa, healing lah. Balik kerja ni healing kan. Nak bercakap pun penat. So nanti dah sampai nanti melimau nanti baru kita sambung cakap lah Tengoklah macam mana. So sila aku end video kat sini Ngantuk tu, barai lah kerja time public ni. Oh patutlah motor aku ni aku rasa sedap. Semacam je. Aku pagi tadi aku isi 97 punya RON 97 saja. Dah lama tak ni kan, tak pakai dia 97. Aku pakai sekali je masa motor baru keluar, full tank 95. Then habis aku kali kedua motor ni isi minyak, aku pakai ni lah 97 kan. Full tank dalam RM15 lah macam tu, tak silap. Pagi tadi 15 lah. Tapi masa aku beli 2 tahun lepas, kan masih minyak harga rate dia tu mudah lagi kan. So tak sampai 15 pun. Tapi aku tak tahu lah benda tu sebenarnya mitos sahaja ke ataupun betul. Tapi memang aku rasa lain tu. Memang rasa macam motor baru. Dia punya smooth dia tu kan, memang rasa lain lah. Tak tahulah betul ke tak. Tu hanyalah, yelah, macam orang cakap, kau pakai Lex 97, motor kau akan sedap. So bila orang cakap macam tu, kita pun rasa benda yang sama. Padahal sebenarnya sama je. Tak sure lah, tapi aku rasa memang lain. Bawa bersabar bang. Dia punya tukar gear tu punyalah cepat kan. RPM tak sampai lagi dah tukar gear dah. Macam mana? Apa benda mati tu? Kebanyakannya kalau binatang-binatang mati, dia mesti dekat tepi-tepi ni. Aku tak tahu lah kalau orang tu dia dah alihkan ke ataupun bila dia kena langgar kat tengah, lepas tu dia masih ada nyawa lagi sikit kan, sebelum memang dia betul-betul mati. Dia jalan lah sampai kat tepi semua. Tapi kebanyakannya memang banyak binatang mati aku tengok dia dah kat tepi tau. Aku tak tahulah orang dah alihkan ke apa, tak sure. Kalau dia mati kat tengah-tengah jalan ni lah, orang bawa laju sini highway, so bahaya lah. Dia benda tu kecil. Contohlah macam tadi tu aku tengok bukan biawak, dia macam apa tu, otter pun dia bahasa Melayu, otter. Alamak, apa benda tah, platypus, aku tak ingat nama apa. Memerang memerang ke apa yang aku nak cakap is even size dia tu kecil. Tapi kalau contohlah kau bawa kereta tu atau motor lah, dia dalam keadaan yang agak laju, so kalau katalah kau tak sempat elak, kau terlanggar sikit, silap kau yang yang jatuh. Sebab itulah diorang tetapkan had laju ni kan. Contohlah macam sini 90 kan, kelajuan dia 90. So diorang akan jilat 90 tu. Mungkin kalau daripada jauh kau dah nampak, kau sempat lagi nak break ke apa kan. Tapi katalah kau buat 16 ke 18, kalau kau dah nampak benda tu, aku tak rasa kau sempat nak break. So agak susah lah juga kan. Sampai juga akhirnya. Ni memang lepas maghrib ni aku nak tidur ni. Aku tidur awal hari ni. Ok dah guys, aku rasa sampai di sini saja. So kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Jadinya aku ciao.